Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, hari ini kita pergi ke perjalanan kita akan pergi ke Kanchaburi kita, tapi pengalaman hari ini cukup mencabar disebabkan train daripada Padang Besar tak boleh terbatas disebabkan banjir. So pergi naik van daripada Padang Besar sampai sini, sampai ke Hanyai train, tapi dah berjalan dah, apa lagi berlari lah, berlari dengan dia. Okay, so malam ni tak ada apa. Nanti sampai Bangkok, nanti kita buat sikit kan. Okay, kami dapat duduk bawah lah orang. Perjalanan saya ke Kanchaburi. Bye bye. Okay guys, kita menuju ke kantin. Jom kita nak makan apa kat kantin. Kita order. Ni dia kantin dia.ของคุณเป็นเป๊ปซี่1แล้วก็เกลือ1นะคะ130 บาท Okey, keadaan di kantin dia macam ni. Okey. Saya order nasi goreng udang saja dengan spiro ya. Selamat pagi. Apa kabar? Okey. Train ni akan sampai tempat destinasi saya. Dia lewat dalam 1 jam disebabkan dia hanya ada masalah delay pasal dia bawa pelan ya, pasal banjir, pasal gelap. Kita dalam kereta api tak nampak pasal gelap, tapi dia slow ya. Okay, so sambil-sambil itu tengok matahari yang baru terbit. Kalau tengok ni dia bercahaya, dia tak berapa dia sangat. Dia terlalu okey guys.
Okey guys, sekarang kami menuju ke 7-Eleven dulu. Depan tu kami berjalan sikit daripada stesen Bampong. Kami nak tengok makan pagi ke apa. Mesti makan pagi apa baby? Burger. Kan? Yang tu ya, burger, sandwich dengan air. Untuk makan pagi dekat 7-Eleven. So lepas depan 7-Eleven tu dia ada dalam bacaan saya dalam burger, dia ada macam bas lah pergi ke Kanchanaburi. Sampai sana kita baru tanya. Okey, jom follow saya. Jom kita pergi 7-Eleven dulu. Kita makan ringan ya dulu. Lepas dah. Nak makan apa? Cak tengok ada. CP. Kalau tak ada, air ada. Yeah. Oh, sini tak ada yang dia tak tu. Sini ada satu burger tak ada halal. Yang halal dia ni ada. Yang ni burger ayam. Yang ni burger. Makan burger apa? Dia nak apa? Ni. Ni ada dua. Ni ada halal tengok. Sini dia. Alhamdulillah. Kita berjalan terus. Bah tu yang nak pergi ke Kanchanaburi sudah tunggu. Rasanya dia tunggu kita kan? Dia tunggu kita. Dia 100 baht ke Kanchanaburi. 50 baht. Dalam mata wang Malaysia dalam RM6 lah. Bah, untuk pengetahuan, bah ni daripada stesen itu kita ada satu jalan straight. Landmark dia post office Bampong. Kita duduk pelan-pelan. Bah berhenti-henti rasa sejam lebih kot. Sampai jenis slow. Ada minivan juga tapi tak tahu kat mana minivan yang ada. Okay, see you. Okay guys, kami kat sini ada satu kedai Melayu di betul-betul dekat Kanchanaburi, tempat Bris tu. Alhamdulillah kedai dia macam ni. Kalau boleh nak makan, kita boleh makan sini. Dah boleh halal, InsyaAllah. Jom. Ni pun banyak tengok orang makan kat sini. Lepas kita makan kat sini, kita pizza. Nak pizza kan? Okey, kita makan nasi goreng seafood dan nasi goreng telur. Ayam. Okey, kita makan dulu. Okey, dia ada sup kat sini.
tiger. Harimau melayang, kami selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Harimau melayang. Dia unta guys. Unta. Ya Habibi, ya Malana. Habibi kaman di sini. Habibi. Habib. Ya Habibi. Ya Habibi, ya Malana. Ya Habibi, kita panggil unta. Kita panggil unta. Ya Habibi. Ha. Come on. Yeah, come on. Come. Be. Ya, okey nampak. Lagi satu view. Okey. Ya Habibi. Dah, ya. Nak pegang. What happened? Why you happy? Ya Habibi. Okey, dah. Okey. Nak pegang ni. Okey. Okey, dah. Saya tu bagi ziraf. Okey. Habis dah. Dia guys. Dia guna kepala dah semua. Jangan. Ya. Apa nak bagi dia masuk? Kan. Bisa ke? Tenang. Okey. Dah. Kau yang mana? Okey, dah, come on. Okey ke? Habis. Habis dah ke? Bagi aku tengok. Okey. Ui, panas habis dia terbang. Habis dah. Wow, satu eksperience yang menakjubkan. Wow. Siapa yang pergi ke Kebiri, silalah pergi ke safari Kebiri.
Bila tak ada ni daripada okey. Aduh. Interest yang kedua, interest yang kedua, Crocodile ataupun elephant show. Jom. Bagi kat apa? Jom. Okey guys. Kita interest yang kedua. Maki. Okey, kita tengok show gajah. Tapi rasanya dah nak habis dah kot show dia. Lepas nak masak. Okey guys. Ni jarak dekat. Tengok gajah langka. Tengok dia boleh langkah Ya. Ya. Cam. Kita bagi dia makan pisang. Boleh. Tinggal lagi satu. Nak. Patutlah dia ni. Okey. Bye-bye.
Okey bah. Okey bah. Kita sudah habis melawat zoo best. Memang best. Siapa pergi Kanchanaburi, datanglah ke zoo ni. Di Kanchanaburi kejap kalau mai kat Kanchanaburi, mailah Safari Park Kanchanaburi. Memang best. Rasanya. Tempat ni pun kawasan ni pun sejuk. So kita pergi tempat berikutnya. Okey guys. Sekarang kami berada di The Dead Railway. The Dead Railway Kanchanaburi. Kanchanaburi. Ni suasana dia. Ramai orang-orang daripada orang putih lah. Banyak sini. Ya. Kita tadi tak sempat nak ambil gambar. Nanti next train pukul 4 lebih. Saya rasa tak boleh lah. Nak tunggu. Okey. Jom kita tengok apa yang ada di railway ni. Okey guys, kita menyusuri jabatan ni. Wah. Saya duduk tengah-tengah. Bawah tu ada depa main
rakit, buat rakit.รถเขารอเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วเนี่ยนี่กันนะพ่อไปเร็วๆไปเรียกมาบอกรถไฟจะมาโอ้ยokay. Nampak tu? Tu aktiviti rakit yang berada di sini lah. Kalau stay lama situ boleh lah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Okey, ini pertengahan bridge dia. Sungai ni macam-macam boleh main, kayak boleh main. Yang bawah tu ada iaitu restoran terapung. Jom. Okey guys, sini tarikan terbaru di Kanchanaburi, iaitu kalau tengok ni Song Kwe Meklong dari punya river. Ni sampai hujung, takut dia bawah tu yang boleh nampak bawah tu cermin dia. Dia nampak cermin dia. Aduh. Tapi waktu ni sudah gelap. So ni suasana dia. Okey. Okey, ni suasana dia. Ni dah takut dah. Mana dia? Ada lari dah. Takut. Dia dah takut dah, dia lari dah. Dia pegang. Pasal apa? Tu dia bawah dia ada sungai. Okey, dia punya kawasan nak masuk sini. Okey, nampak tu? Itu adalah salah satu tarikan di sini. Makan di atas houseboat sambil ditarik oleh boat. Dia macam houseboat lah, tapi ditarik. Tengok. Dia duduk tengah tarik. Nampak tak? Nampak? Okey guys. Okey, kawasan dia macam ni lah. Tapi masalah dia sekarang ni, kami main tadi, bawah tu dia ada market macam pasar malam lah, tapi semuanya no halal lah. Sepanjang-panjang jalan tu, tengok apa sana. Dia yang sebelah tu dia main jet ski. Dia main jet ski. Okey. Dia tengok ada orang makan. Boleh makan kat sini dalam tu. Dia tengah makan. Dia sekali tarik dua dia tarik tu. Oh, dahsyat. Tak nampak. Sorry. Okey, yang bawahnya ni yang terlihat tengok. Ini dia tarik. Dia tarik. Nampak? Dia tarik. Saya pun cuak-cuak juga ni. Okey guys. Dalam tu boleh makan, tapi okey. Okey guys. Okey, ini malam terakhir di Kanchanaburi. Okey, esok kami akan pergi ke Bangkok. So, selamat malam. Tunggu vlog yang seterusnya. Okey, ini vlog daripada Kanchanaburi. Okey, bye.